perjalanan kita akan ke Pangkor. Trip ini trip 1 malam sebelum puasa. So, kita dari KL ke Lumut ikut WC. Boleh isi minyak. Let's go. Mari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar perjalanan kami. So dah sampai kat kedai. Kat mana ni nama tempat? Tanjung Karang. Sekarang makan nasi Lemax pagi hari. Macam sedap lah. Warung 7. Tak rasa dia macam mana. Enggak. Ayam panas semua. Sedap gila sambal nasi lemak tu ni. Rendang dek. Wah. Ambil. Mana dia on the manis punya style. Sambal ya. Pandang. Macam manis kan. Ini sedap dengan Kau kena Kau kena awak. Tadi tanya macam selalu makan tu apa? ya, saya soto yang orang selalu makan tu kata soto yang sama dengan soto Jawa tu. Tu pun orang Jawa tu orang Banjar lain. So yang tutup ni dia buat malam. Nasi lemak dia bukan type yang lemak. Dia macam nasi lemak kukus. Ayam goreng enak. Mungkin sedap. Panas-panas berdesung. Ikan biling yang kacang dia campur sekali tapi yang boleh ambil sendiri. That's the best part. Kalau kat KL dia bubur kat hang 3 keping 3 biji ni dia ambil pecah macam tu je. Kira pula tu. Tak apa ni lah. Crispy. Asin. Jadi nasi 2 teh air. Lepas tu aku beli lepat pisang. Total semua RM22.8. Murah je. Murah lah sebab lepat pisang ni ada 4 ketui tau. So 4 ketui RM1 lah. So normal lah. Nasi ayam goreng tu RM9 dengan ayak sekali. So buat baloi. Rindu kat rotok aku sebab dah lama tak makan lepat pisang. So kita makan lepat pisang. So kita continue perjalanan kita.
Harap lagi 1 jam lebih kan sampai dah. 2 jam. 2 jam. Nikmatilah pemandangan Kuala Selangor, Tanjung Kereng. Tanjung Kereng sekarang. Jalan lompat-lompat ni. Tunjuk juga jalan lompat-lompat. Inilah realiti Tanjung Karang macam ni. Sini je, sabar jap. Ini tak tahu kenapa dia nak dirikan kawasan ini. Sian. Oh, Tanjung Karang marah. Lagi boleh tampai apa jadi bukit aja tu. Turang je nak buat baru. Masuk Bangkok dah ni. Kita sampai pukul 9 lebih. Tu tunggu member semua sampai pada Penang. Jadi dah beri 9.45. So kami nak dekat Marina jam 15 minit macam tu sampai. Sampai Bangkok lagi. So, kita dah dekat Pangkor. So, kita dah naik atas motor. Sabar jap. Depan, tengok depan. Tengok depan. Wah. So, kita nak pergi check in dulu. Tak barang kot. So, baru nak pergi makan. Let's go. Helmet pun jujur macam tu. Helmet pun lembik-lembik ya. Jalan-jalan kampung. Kita ada. Kita pergi pantai ni dulu. Dari sini minyak ke? Kalau ada. Pakai baju ni. Pakai juga lah baju tu. Nak beli je lah baju lain. Pantai pertama, pasir Boga. Cantik kan? Tara. Hari ni Sabtu ramai lah orang. Biasa tak ada orang. Adalah juga orang. Juga orangnya. So cantik. Oh, tapi best juga tu tepi sana. Dia buat yang macam ada ni ada square-square gitu. Sama dia yang tak tahu macam
Yang dia Rizal pakai jaket warna oren. Itu dia. Ada dah ke? Tak ada. Dia pun isi hijau lambat kan. Yang dia buat dia buang. Kita duduk last time. Dalam kita duduk. Oh, nak Mana ada buaya. bathing, sunbathing. Jadi pasir putih juga. Tak punya. Lalu air dia macam Tapi air belum pasang. air timur barat dan ia utara Kita panggil dia sebagai air mati. Air mati. Pembelajaran baru hari ini. Namanya air mati. Dia belum pasang lagi. Aduh, casing dia ni aduh. Pem. tarik. So kita pergi ke Teluk Nipah. This is the way. Kita dah berapa minit lagi. Kita buat jalan baru dah. Kita nak tercampur dah bunyi enjin sendiri. Awas. Slow. Habis slow. Right, closure. Aduh. Kita sudah sampai di pantai Teluk Nipah. Bagus. There's no ombak ini. Ada baik ombak. It's quite nice. Baju batik tu. Kita itu. Baju tai tu bukan batik. Baju niaga tu kat air dia. Baju putih hitam. Dia lembik lah. Okey, kita dah sampai kita punya penginapan hotel kita. Kita duduk dekat Pangko Palm Bay Resort.
Kami mai hotel dulu untuk nak letak barang. Banyak sangat barang. So kita letak barang dulu sebelum pergi makan. Lepas tu member aku semua pergi, member kami dia pergi isi minyak, tapi aku lupa isi minyak. Setang betul. Saya lah balik kena pergi isi minyak balik ke sana tadi. So kami makan kedai ni ikan bakar Farida. Tapi hari ni ramai gila orang, so lauk dia tak banyak sangat. Dan biarlah makan sikit. So sedih. So besok pagi kami akan main awal sikit. Tak ada nak buat konten pasal tadi orang ramai gila. Dan ni kami nak pergi mencari air terjun pula. Lepas tu tiap-tiap saya kedai kuih. Semalam kita main sini lagi makan. Let's go. Let's go. Let's go. Macam okay. So kita on the way ke Hydrogen. Kau tengoklah baju aku ni macam ada tetek dah ni. Angin kembung. Apa ni? Shit. Hey, this is memalukan guys. Panas gila panas. Habis sunscreen pakai atas bawah muka. Sejam sekali pakai sunscreen ha. Tapi kan dia punya mic dia tu kan. Kan last time macam yang I buat konten nak motong Hijau kan. Tak aku dah 20 dah kata ni. Macam mana? Berapa belas lagi aku nak bawa ni? Jangan lah. Tak ada dulu ni pak.